So sky red. And what should I do? Okay, jom Sky Dome. Next Sky Dome. Nak gambar ni. Lagi tak ada orang. Moh lah kita. Selamat datang. Wah, atas kepala. Buat dia dom. Wah, video live. Belakang itu mana? air terjun telaga tengok. Yang tu aku tahu. Taman Lajeda. Oh, yang tu pula Dataran Lang. Ha, cantik kan? Yang tu apa pula? Hah? Boy, hujan video. Hah? Hujan video? Tempat wajib singgah Haji Ismail Group. Ramai oh. Tak ada lah spek sangat tu di sekolah. Ni standard lah. Daim. Ni Daim apa? Depan tu berapa? RM12. Ni kecil tu, 250. 250, 500 kan? 250, 500. 500. Yang tu 460. Harga RM22 lebih. Sebab tu RM12.5. Yang tadi 21.50 sen. Ni kurang sikit gram. Kalau kira lah. Tu Daim snack. Kurang sikit. Toblerone. Oh, macam ni. Yang ni senang. Sekali makan. Ini besar gajah pula. Gul-gul. Ini gold bar. Gul-gul lah. Sempat baik. Gul-gul lah. Ni apa besar ni? Ini gul-gul lah. Coklat, honey. Oh, dah ni. Honey. Yang ni senang nak makan. Satu-satu. Kat satu-satu daripada buka. One pack. Mana ni? Sekejap. Ni mix coklat with Oh. mix. Ada what? Ni mix. Top. Top Toblerone. Jadi top kat sini. Tun mix. Gold. Mana harga dia? Buat ni. Ini aku 3 ni RM20. Ini. Ini bukan 3. Sampai Dataran Lang. Sebab Ina duduk asing. Duduk ke sana. Ina ke mama. Ina nak free test. Kau bukan nak rasa, kau nak beli.
Ya. Panas no. Hello. Nampak. Selesai saja view di Dataran Helang. Seterusnya kita sambung malam ni pula di Pantai Cenang. Kita orang makan-makan, sambil tu layan fire show. Dan bersambung esok pagi. Esok pagi sajikan dengan view dekat tempat yang kita orang check in di area Dataran Kuah. Dan kita orang bergerak keluar lewat sikit, kita susun barang, terus check out dan terus sambung ke destinasi seterusnya. Dan kita akan sambung ke aktiviti island hopping. Aktiviti seterusnya kita orang island hopping. Untuk JT pilihan kita orang adalah di JT Tanjung Buru. Kat sini macam-macam aktiviti ada. Kita ada tengok helang, kita ada tengok batu-batuan yang bentuk semula jadi, dan macam-macam lagi. Aktiviti pertama yang kita orang tempuh ialah bagi makan helang. Sampai. Makanan tu, saya nak buat video lah. Makanan banyak. Tu Tadi ada tak pun. Waktu dari telefon ni. Breakfast bakar roti. Sejuk dia. Untuk kawasan ni pula ialah kawasan Paya Bakau, dan ada spesies monyet yang duduk kat sini. So tour guide ni bagi tahu monyet yang berada di kiri dan kanan ni orang tak boleh jumpa. Kalau ada orang berjumpa, gaduh. Itulah sampai. Saya rasa berapa Pak? Dia tengok bulan lah. Kalau bulan penuh, dia akan makan banyak lah. Dan bulan tengah lah yang mati. Panggil itu dia panggil pulau buaya tu. Mulut buaya. Mulut buaya. Jadi pulau buaya pula dah. Dia berdua dah tu dah. Dan selepas berjalan di atas air, kita nak sama di
Pim Farm Floating. Kat sini ada tempat ikan yang diletak dalam sangkar. So, macam-macam jenis ikan ada. Yang kat sini terdapat ikan pari, ikan cekak dan macam-macam ikan lagi. Itu ada. Dan habis melihat ikan, kita sambung di Gua Kelawar. Setelah habis buat aktiviti island hopping, kita ke aktiviti seterusnya, Kota Mahsuri. Ini tempat wajib juga kalau singgah kalau korang datang ke Langkawi. Cara korang baca, baca. Tabung. Masjid bukan. Sambung lagi berjalan. Berjalan berlihat sambil bergambar. Beberapa gambar pun ada tu. Tu dengar beberapa gambar. Lembing. Tu. Lembing. Baca korang nampak lah. Nampak Google lah. Ni lembing. Ni ada pokok-pokok guys. Tongkat alai. Ini macam biasa lah. Coconut shake. Bukan kelapa. Akhirnya kat dalam tu patung. Ni tu lah. Dia main. Bukan patung betul. Ramai juga kat dalam ni.
Tolong buka kasut. Habis persembahan ni guys tu ada penerang utara macam tu ke apa goyang awak wajib ni lagi Mahsuri gua dai itu lagi sejuk yang duduk atas view belakang lawa kawasan ni view belakang lawa dia lepas ni kita fly drone Teratak Seri Tambak. Ini teratak apa? Ini seri apa dia nama dia? Seri Merong. Sikit. Teratak Seri Tambak. Kediaman Parlimen Hitam. Macam ni ya. Alah, nak buka-buka kasut ni. Ni. Kat bawah ni. Ada aktiviti apa? Ni apa ni? Mari mewarna. Oh, kelas mewarna. Dengan ini tamatlah vlog kami di Langkawi. Kepada yang menonton, subscribe. Terima kasih. Kita jumpa di video akan datang. Apa dah jalan separuh? Ni depan. Look after you really well. Thanks for flying AirAsia. Have a great day. Ke penerbangan AirAsia. Sila tegakkan tempat duduk dan
nampak dia parking. Yang hujung sekali. Ingatkan dia masuk. Aku cari kat pintu gate. Sekali dia parking tegak Wah, hujung. Ambil luggage. Ada 2 biji beg lagi. Tak kutip. Sampai ni mesti beg sampai dulu.